Maikuri sekarang ni tengah kelipkan dengan kinori tau. Ini adalah sushi yang paling dia punya best seller dia, iaitu salmon mentai. Untuk dia punya base dia, kau boleh pilih sama ada nak ambil nasi ataupun spicy ramyeon. Ini adalah kedua best seller dia, chicken teriyaki. Sebenarnya untuk chicken kau boleh pilih. Dia ada juga sorghum, spicy ramyeon, bulldog, honey butter dan juga sate dengan kuah kacang. Ini sate kaki gori. Ini adalah first time aku cuba, okay. Ais kepal, flavor sate kan. Lepas dah tahu kuah kacang, tak kau nimen dia. Ini adalah bawang dan juga timun. Pelik-pelik maikori ni. Yang untuk sate series ni, ini adalah sate chicken chop. Kau tengok dia punya ayam tu, hitam. Untuk dalam sate chicken chop ni, dia akan bagi kuah kacang, salad, nasi seaweed dan sate chicken chop. Saiz dia kuat besar juga. Yang ni adalah combo sate chicken burger tau. Yang burger ni kita ambil combo tau, dengan dia punya fries. Dan juga temikat daci. Macam mana nak makan ni? Bismillah. Dia punya portion dia mentaletup dengan mulut kau. Dia rasa berlemak, susu-susu, vanila. Pada masa sama dia akan rasa pedas-pedas kuah kacang macam tu. Lepas tu dengan bawang tu lagi. Ni pasal susu tau. Ais kepala. Ini krim dia. Krim dia yang berlemak. Macam whipped cream. Untuk sushi taco ni sebenarnya dia pakai seaweed, digorengkan, lepas tu dibentukkan dalam bentuk U. Cuba dulu, okay? Bismillah. Menurut aku sushi ni, dia punya rasa dia sama macam kau makan sushi. Semuanya luar dia impak rangup. Untuk dia punya teriyaki ni, dia rasa man dan dia punya bawah ni ala-ala macam coleslaw. Bawah dia macam biasa lah. Dia punya sushi rice. Untuk dia punya salmon mentah ni, yang ni dia macam ala-ala Thousand Island, rasa berlemak. Dan bawah ni juga benda sama macam tadi juga, coleslaw punya style. Untuk dia punya salmon ni, dia pakai salmon mentah tau. Cuma dia just toss ke atas tu je bagi bakar. Untuk dia punya sweet fried rice ni nampak cantik. Dalam dia ada sausage ni. Nampak hitam dia punya chicken chop dia. Adakah dia punya rempah dia? Ke rasa dia? Sedap ya. Dekat ayam ni sebenarnya dia parat dengan sate tau. Kau nampak tak dia punya colouring dia? Sumpah sedap. Pekat ni dia punya rasa dia sampai ke dalam. Nak banget. Ini dia tak weird langsung. Dia punya ayam ni nampak macam hangus tapi macam tak. Sempurna gila aku suka. Kombinasi dengan nasi dengan kuah kacang. Ini macam ala lacak ni. Burger ni serius besar gila. Sebab dia pakai chicken chop tadi kan. Untuk banda lembut. Dalam dia ada apa? Ada bawang goreng, kuah sate, ayam tadi juga, dan juga basic timun semua. Banda lembut. Yang ni fungsi dia memang masuk. Sudah kekal macam menu ni tu. Sebenarnya sedap. Burger actually nampak macam kering tau. Sebab tak lesar sangat. Tapi dia kau makan juicy. Dia rasa basah-basah mulut tu. Sempurna dia ni, tak tahu kenapa. Dia punya fusion tu macam masuk. Tak rasa pelik langsung. Dia ibarat macam kau makan sate tapi version burger. Fries dengan kulit. Sedap.
Dengan flavor ni lagi naik umami masing-masing. Refreshing betul. Cokoja sebesar muka aku Ini adalah favourite aku, dia punya matcha. Bismillah. Yang penting tak terlalu manis. Dah senang macam. Kalau korang nak beli, ada kat beg kuning, okey? Kalau ada rezeki lah, soalnya ni cepat hilang.